Saya tahu orang selalu kata berus gigi elektrik ni untuk yang malas je. Tapi actually lagi tak best kalau malas gosok gigi. Betul kan? Jadi kalau ada kawan macam tu, apa kata anda hadiahkan dia Xiaomi T501? Ini ialah berus gigi bukan untuk orang malas sebenarnya. Tapi sebab berus ni, dia bersihkan gigi dengan lebih baik dari berus biasa. Dia bergetar sonik sehingga 64,000 kali seminit. Jadi plak ataupun kotoran dekat semua tu, dekat gigi anda tu boleh clear dan lebih berkesan. Ada 3 mode dekat sini, standard, gentle dan custom. Anda boleh pilih ikut keperluan. Mode gentle untuk gusi sensitif dan mode bersih mendalam kalau nak extra power. Kalau saya guna yang lembut gentle je lah. Lagi best, lagi rasa selesa. Lagi best, dia juga ada AI Smart Mode bila connect dengan Mi Home App. Bateri tahan lama gila. Yang ini memang saya suka sebab saya rasa mula-mula saya beli dalam kotak ni pada Januari, tapi sekarang dah sampai Jun pun belum habis lagi. Dia boleh tahan 60 hari dengan standard mode dan 150 hari dengan gentle mode. Jadi nak bawa pergi travel tu bukanlah masalah. Dia pun kalis IPX8. So anda boleh selamba je bawa masuk bilik dan mandi pun tak ada masalah. Selagi kena air tu tak ada masalah. Set kepala berus dia pun berkualiti kat sini. Dan kalau anda perlukan, anda boleh je cari kat mana-mana online store kan, dan harga dia pun tak adalah mahal sangat. Ada bentuk bulan sabit untuk whitening, penjagaan gusi. Anda juga boleh pilih pelbagai jenis kepala dia kan. Jadi apa pendapat anda tentang berus gigi ni? Membantu ataupun tidak? Komen dekat bahagian bawah.